I dapat. This is what I want. Saya Rafidah binti Abdul Majid. Saya masih bekerja di sektor swasta. Basically, I take care of the finance of the company and human resource and administration of the company. And I would like to introduce my daughter, Sharifah Iman Rahana. She's studying in UIA in architecture. Saya dengan my husband memang nak renovate rumah ni, make it more selesa sebab tak lama lagi both of us will retire from our job. So kami naklah spend di dalam rumah yang lebih selesa, which is more comfortable to us lah. Yang more, to me, more functional, especially my kitchen, because I spend most of my time in the kitchen. And then first thought that we want to renovate the house, saya banyak cari dekat IG lah. So saya ada jumpa, memang masa tu macam banyak pula keluar kat IG saya. And then I contacted a few, ada yang tak respond, and then ada yang respond tu macam sort of dia macam ada one group yang contractor. So dia kata okay, we will send 4 contractors to your house at different time, and then nanti you speak to them and then tell us which one you feel comfortable. I tak suka cara macam tu. So bila I contact White Dot macam respond cepat. And then sebelum I contact tu, I memang tengok dekat IG White Dot tu, dia interview client, dia response, and then I tengok cara you buat rumah-rumah client you, macam modern English classic lah, macam-macam konsep lah. So lepas discussion with my husband, so we decided to go with White Dot. Basically Umi hantar dekat anak-anak dia semua IGs of few contractors, few companies kan. Macam kita tengoklah juga IG profile White Dot semua kan. And then most of renovation yang White Dot do macam kena dengan apa yang Umi nak. So that's why we also encourage Umi to go along with White Dot. Memang I will give to the family group, kita orang anak beranak, okay ni macam ni, they know my taste, I nak macam ni, I nak macam ni. So bila dia orang tengok-tengok tu, dia kata okay me, I think White Dot should be okay, we go for White Dot. Kerisauannya I think sebab pernah jadi dekat friends dengan family pun, macam contractor left, macam kata kita buy 50%, tapi kerja tak siap, contractor left. And then lagi satu, not up to our standard kan, macam dia punya finishing tu tak kemas, ada yang sengit lah apalah semua tu, cara dia cat semua tu. So itu yang worry us. Tapi bila kita tengok White Dot tu, kita tengok okay, I know nobody is perfect lah, tapi bila tengok story White Dot tu, bila interview klien-klien you tu, ada yang office you buat, oh okay, maknanya White Dot ada buat office, maknanya sampai corporate level pun ada trust in you. So we were thinking macam tu lah. That's why we decided to proceed with White Dot. Team White Dot sangat bagus. To me memang I puas hati lah. Memang respon macam kalau dia kata okay 2 weeks pun first design akan siap. Memang kadang-kadang sebelum tu dia dah bagi sketch semua tu kan. So kita komen, immediately dia betulkan balik. Mungkin dia ambil 1-2 hari lah. Kita pun tak expect lah within 24 hours kan. So memang lepas tu kita komen lagi, dia buat balik. Lepas tu after the design tu semua kita dah setuju tu, they come to our house, bawa material, nak pilih yang mana. In fact macam tangga tu, your team suggest kita nak buat macam kayu biasa kot. Lepas tu your team suggest, oh ada kayu merbau, kata kan. Oh kita kata mahal tak? Kita kata sebab kita ada budget kan. So mahal tak? Kita kata oh harga dia macam ni. So kita okay, then cut off this one, then we go for the tangga merbau macam tu, sebab kita nak within the budget. Macam pilih cat, pilih material pun, pilih cat tu memang I ni memang putih je lah kan, tapi your team kata Puan putih macam ni nanti, tangan cucu Puan macam ni melekat-lekat. Lepas tu your team suggest, Puan why not you go for this colour. I tak ingat lah colour apa dia cakap, tapi I memang suka. It turn out the colour macam oh cantiknya colour ni, macam it looks so cozy. Kalau putih kan macam terlampau bright. Oh pandai lah your team suggest. I'm really thankful lah sebenarnya, sebab I pun tak pandai sangat kan idea ni, colour-colour ni semua. Macam lantai pun kita kata what benefit kalau pakai SPC ni, kalau kita mop kembang tak? Oh tak Puan, dia okey, dia boleh tahan lama ni macam ni.
memang dia orang explain the material tu, okay, kalau puan guna tiles ni dekat bathroom, ini akan jadi. Tapi kalau puan guna yang tiles macam ni. Banyaklah hikmat nasihat sebenarnya daripada your team for the material yang finishing yang kita orang nak guna ni. Masa lepas first design tu, kita ada ubah sikit-sikit lah. Sebab ada yang suggest, kita macam especially bathroom tu kan, nak besarkan bathroom. So kita kata, tak payahlah, sebab I fikir kalau bathroom besar, susah I nak cuci. Banyak kerja I nak cuci. I don't need that big bathroom kan. So Alhamdulillah lah, okay lah. I'm in the group yang White Dot tu with Umi Ayah semula actually. So bila first I tengok, macam actually I'm impressed lah, sebab dia dapat tangkap juga kita orang punya permintaan. Tapi macam just tweak sikit situ sana lah. So for macam first design tu kira a good start lah kiranya. Tak adalah macam tak puas hati dengan first design tu. Before that, ada your team cakap sebelum start tu, kalau boleh janganlah ganggu, macam datang everyday check on them, sebabnya mungkin akan mengganggu. So I relax, but not my husband. Dia akan setiap hari dia kata, hari ni diorang buat apa ya? Nanti dia balik, dia kata, you tahu tak, diorang tak buat yang ni, boleh tak you cool? Kita tengok sampai habis dulu, boleh tak? Kata kan. Asyik kata tak boleh, kita kena tegur sekarang ni. Adalah intervention sikit lah macam tu. I spoke to your team lah, kata I'm so sorry lah, sebab my husband memang dia suka nak datang rumah ni tengok, kata kan. Tapi Alhamdulillah your team memang penyabar lah. Amat bersabar dengan my husband yang perfectionistnya. Nak semua macam, you tahu tak, dia dah hack tu dia tak bersihkan. Of course lah, what do you expect? Takkanlah dia nak hack, dia nak terus bersih kan. You pun kena tengok kontraktor punya side, you see. Syukur tu lah I kata, your team memang bersabar sangat lah. And then diorang pun sanggup macam, my husband, you kata dia keep track of the ni kan. You cakap hari tu 3 bulan kan, ini dah minggu keberapa ni, you tak buat ni lagi. Kata, give them time lah, you don't push them too hard, I said, it's okay. No, kita kena, sebab dia timing ni, kata. Okay, habis tu kata bila cakap, I told the project manager, ni dah minggu ke sini, I katakan, yang ni tak buat lagi. Ya puan, kami tahu ada material tak sampai lagi, hari tu ada hujan ke apa entah, things like that kan. Ya, kita faham, kata kan. So macam tu lah. Tapi Alhamdulillah okay semua. And then macam kita nak buat something, your team discover, this one cannot be done sebab ada ni lah, ada ni. So kata okay, tak apa, tak payah buat lah kalau macam tu. So memang the process tu banyaklah liku-liku yang manis, banyak liku-liku yang masam. Macam tu lah. Tapi in the end it went well and the house is so beautiful. Even my husband pun hari tu dia duduk kat depan ni, dia kata, cantik kan rumah ni? Dia katakan, tenang je saya tengok rumah ni, things like that. Padahal dia dulu yang macam budak tu kan dia tak buat ni macam tu. Alhamdulillah lah, syukur Alhamdulillah lah. I get study tapi macam through WhatsApp kan, ada dalam group tu. So I tengok je memang every week akan ada update kan apa yang buat. So based on my observation, macam betul lah the steps tu, the process memang macam tu. Tapi maybe ayah excited sangat ke kan, so dia macam nak cepat, dia macam tak faham the process betul-betul. So dia macam complain tu. So I just told to my mom, cakap dengan ayah memang macam tu, tunggu je. Memang timing dia, kiranya timeline tu smooth je. Cuma sebab maybe tak faham sangat, so ingatkan macam lambat daripada schedule ke apa. Tapi sebenarnya on schedule je semuanya. And one thing I like macam tu lah, your team will hantar gambar. At the end of the day, nanti ada gambar. This is the progress, this is progress. Kita boleh compare the previous photo dengan today's photo. Memang bagus lah, adalah. Memang setuju cara tu. Jangan datang hari-hari. Tapi betul, tak boleh buat apa lah, degil lah. Macam banyak kali cakap macam tak payah tengok hari-hari, macam seminggu sekali pun tak payahlah kalau boleh. Macam duduk je lah diam-diam tu kan. Even another daughter yang kat Johor tu macam banyak kali cakap, ya Allah ayah, janganlah pergi hari-hari lah, let them do their job. Kita dah cakap kan kita nak macam mana kan, so let them do it. Manage to complete on time lah. I would say they are committed lah. So which is I macam amatlah berterima kasih sangat. Selepas dah siap, toilet tiba-tiba overflow. So your team walaupun dah siap, dah serah kat kita semua, dia datang, dia buka tengok, rupanya ada sedikit sampah ke simen kat situ. So dia rectify lah. Benda tu sebenarnya small issue je, sebab ada simen-simen kecil ni kan, tu dia orang buat sendiri, korek-korek. Macam switch tiba-tiba macam not working, so dia replace balik.
Walaupun dah habis kerja dah, dia replace balik. And then even the cabinet pun macam ada longgar, orang kabinet datang balik, buat balik. Padahal dah serah kat rumah kepada kami dah macam 2 minggu, 3 minggu macam tu. They will come balik and rectify apa yang benda-benda kecil ni lah. Which is I rasa macam mungkin kontraktor lain takkan buat kot. Sebab kita dah habis bayar, kita dah serahkan. Tapi like your team kata macam, Puan, Tuan, kalau ada apa-apa masalah, call us. Mula-mula tu macam, alah benda kecil lah. Switch ni macam tak ada lampu dia je. Macam tu kan. Tapi bila kita cakap, oh ni sebenarnya ni. Tak apa, saya datang. Dia datang. Dia tukar balik, buat balik. I rasa macam benda kecil tapi you still datang, you know. Which is macam, memang I hargai sangat lah benda-benda macam tu. The responsibility tu, walaupun dah habis kerja, still nak datang juga tengok. Macam nak buat perfect sangat lah. Ya, macam after service macam tu lah. Padahal kalau you kata, I tak perlu datang kot, you cari orang biasa-biasa lah, indon mana-mana betulkan benda tu kan. Tapi tak, your team macam, tak apa kami datang. Padahal your team dah pergi site lain kot, dah buat kerja lain. Tapi tak apa, nanti on the way pergi site tu kami datang. Pukul berapa pun ada, boleh tak kami datang pukul ni. Ceiling tu dia salah buat macam tu kan. Dia datang betulkan rectify, lepas tu cat tak cantik. Kita, kenapa cat tak cantik? Datang lagi sekali, buat balik. Padahal separuh orang macam, alah cat dekat toilet je kot. Tapi macam, okay puan, kami akan buat balik. So buat balik. Macam dia orang sangat committed lah Yeah. into their work. Memang responsible sampai ke saat terakhir. Memang sampai customer betul-betul puas hati, baru dia macam okay, baru kerja dah siap. I don't have much issue about the harga pun. Cuma VO tu sebabnya yang handle dekat kabinet tu kan. So I ask your team, I want this kind of handle. Tu dia terus terang cakap dengan I. Kata, puan, handle ni brass tau, dia kata. So bajet kami tak sampai harga macam ni, dia kata. Saya kata tak apa, I tak reti nak beli ni. I kata, you beli, you cakap I berapa I kena bayar. So your team pun belikan untuk I. So dia kata, puan kena tambah banyak ni. Is it okay with you? Ya, I said, because I really want this thing. Harga to me macam reasonable lah. Sebab macam kakak I bila buat renovation, dia ada masalah dengan kontraktor. And then, kalau nak tambah ni kena tambah berapa ribu. Macam things like that kan. Padahal benda tu dah discuss, kena buat. Itulah I kata. Itu yang buat I nak pilih kontraktor yang betul-betul, yang I rasa yang macam tak datangkan masalah macam tu. Macam mana my sister experience. So Alhamdulillah lah, I don't have to go through all those things kan. Harga I think memang reasonable lah. Sebab lagi satu, masa mula-mula nak start tu, kita dah cakap dengan White Dot. Sebab dia tanya kita terus terang, berapa puan punya budget? So kita kata banyak ni, dia kata kan. So dia kata, puan, tapi kalau puan nak macam ni, boleh tak tambah lagi sikit? Lepas tu kita kata, okay, boleh. So kita memang negotiate on the harga sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita nak banyak benda tapi kita nak murah, which the contractor tak boleh meet lah kan. Jadi kita pun tak nak nanti macam kita nak macam tu juga tapi kita tak nak bayar apa yang kita nak tu, nanti kontraktor lari ke apa. So bila kita discuss macam tu, kita tahulah pandangan dia kan. Puan nak macam ni, sebenarnya benda ni guna material ni puan, dia tekan macam ni, jadi harganya agak tinggi sikit. Kita pun faham, okay, I'm willing to top up lagi. Macam tu lah kita negotiate dengan White Dot. Yes, memang dia explain. Sebab dia kata, puan nak material ni kan macam merbau tu. Puan, kalau nak merbau ni memang cantik. Dia pun suggest guna merbau. Tapi harga dia akan naik banyak sangat. So kita kata, boleh you kira tak? Berapa? So dia dah kira-kira, puan kena tambah banyak ni, berapa puluh tu. So kita kata, okay, proceed. Tapi boleh tak you delete yang ni? Kita tak nak yang ni sebab kita nak save cost. So dia kata, boleh. Okay, value added White Dot. Bagi saya, pandangan saya, team White Dot amatlah committed, amatlah responsible. Macam saya mention tadi, your after sales tu kan, benda kecil pun dia akan datang betulkan rectify. And then khidmat nasihat tu, macam your team cakap, katalah I nak sesuatu, dia kata, ini sebenar tak sesuai, sebenarnya material dia macam ni. Yang ini sesuai, ini tahan lasak, ni macam ni. So macam layman macam I ni, yang bukannya ID, memang tak tahulah benda-benda tu. So bila dapat nasihat macam tu daripada your team tu, barulah kita, macam ni rupanya buat rumah. So barulah kita faham, barulah kita, you are the expert. That's what I want to say. Your team very expertise lah in what they are doing, sampai boleh bagi I nasihat kan. Macam boleh convince I tu. Itu boleh convince tu. Betul, itu penting. Boleh convince tu penting. Sebab kalau ikut the girl, kalau ikut my husband kan, sampai boleh convince my
husband. Okay, so kalau ikut kedegilannya memang susah nak convince lah kan. Tapi I think juga cara they spoke to us kot. Macam dah macam anggap diorang tu macam your own children kan. Dia muda-muda kan, tapi cara dia bagi nasihat kat kita tu, cara macam mana dia cakap dengan kita yang dah berumur ni kan, I think that plays a role as well lah. Itu I think bersopan lah budak you sebenarnya. Communication skill tu bagus. Very humble lah, I would say your team kan. Tak adalah macam sebagai kontraktor macam apa pula inilah, ini saya cakap macam ni macam ni. You know, sometimes kontraktor macam tu kan. Tapi your team macam bila kata kenapa pula macam ni, lepas tu dia, walaupun suara kita dah tinggi, dia bukan puan, bukan tuan, sebenarnya macam ni. Tapi I tahu agaknya dalam dia macam geramnya aku macam tu kan. Tapi amatlah bersabar, amatlah humble. Memang humble lah your team, memang bagus lah. Tak, memang betul, they are so good, they are good. Macam orang memang pentingkan customer punya satisfaction tu. Macam certain ID company jenis macam nak ketuk duit je, tahu tak? Macam puan beli ni mahal, tapi dia tak cakap consequences ke, dia tak cakap apa ke. Macam yang penting dia orang punya profit tu banyak. Tapi kalau White Dot memang expenses satu. Kalau puan nak ni dia mahal, puan okey tak? Kalau nak ni dia murah sikit tapi sebenarnya dia lagi bagus. Macam dia orang sangat transparent lah about those things. So tu bagus lah. Yeah, talking about cost, now that Iman mentioned it, this one beyond I think more than 5 years ago, we want to do something kan with the house. So kita kata panggil ID lah, kita kata kan, mesti dia boleh bagi cantik kan. Tapi this team dia kata panggil je kena bayar berapa puluh ribu. Puluh ribu tau, bukan ribu tau, puluh ribu. So macam 10,000, okay stop, no ID. So kali ni kita fikir dah nak retire, why not kita try ID, tengok harga dia macam mana kan. Mula-mula macam reluctant juga tau nak panggil ID ni. Macam sekarang jadi macam kes dulu juga. Dia nak charge berpuluh-puluh ribu. Habis tu tak apa, kita try dulu tengok macam mana. So bila White Dot, okay, deposit banyak ni je. Okay, Alhamdulillah. Macam tu lah. Tak ada, memang kita ada data. Bila dia orang dah cat tu kan, my husband tu dia orang dah cat rumah tau hari ni, but dia kan checker. Habis tu I pun macam let's go and have a look kan. So macam kan, cantiknya lainnya rumah kita. Atau bila dia buat wainscoting, my husband tu tadi tim-tim tu datang buat wainscoting, you nak tengok tak, dia kata. So I balik kerja pun dia bawa I balik rumah, kenapa rumah kita dah lain kata kan. Macam it's not like, tapi masa dia pasang lantai ni, dia cover dulu kan dengan biru tu, kita tak nampak. Tapi bila dia buat wainscoting, lepas tu dia buat tangga, lepas tu dapur kan, dapur tu bila dia taruh LED light tu, macam I macam alamak, fall in love. Macam this is the dream kitchen yang I nak daripada kecil, I tak dapat, dah tua baru I dapat, you know. Habis tu macam memang cakap dengan your team lah, macam thank you so much tau, macam you this is what I want. Tapi ada argument pasal tabletop kan. Itu I argue dengan anak-anak I lah. And then memang dalam tu your ID buat kali hitam. So I macam okay, kali hitam. So I fikir kali hitam lah kot, sebab I masak nanti kunyit-kunyit lah, cili-cili Melayu masak kan, tak apa-apa entah tumis-tumis tu. Kata senang lah kalau hitam. Kalau kotor ada dot-dot-dot, tak sakit mata I pun tak macam tak pening kepala. Kali tiba pula ada pula 2 daughter kot. I ada 4 daughter. 2 daughter macam no, you go for white. 2 orang. My eldest and my second. Macam go for white. I said dalam salah satu White Dot punya video dekat your client house, semua putih tau. Saya macam oh my god, I memang suka putih kan. Oh my god, cantiknya dapur dia. White Dot buat ni kalau putih semua, kata kan. I kata I think I want putih lah. Lepas tu my 2 daughter, Umi, I think you should go for putih lah, your favourite colour kan. Cantik nanti dapur, nampak luas lah ni. Sekali Iman kata no, I vote for black. So I pun macam alamak, di persimpangan dilema. So I spoke to your team. I kata macam mana ni anak I kata putih. I pun macam dah fall in love putih. Lepas tu kata, Puan tengok drawing ni. Kan ID dah buat kali hitam, kan nampak cantik. Kabinet kali ni kali hitam, kontras lah. Lepas tu I kata, tapi kan putih kan cantik. I kata bersih, walaupun putih suci. I kata. Lepas tu kata, Puan, dia kata macam ni lah saya cakap, kalau putih, kalau Puan taruh buah kat situ, ada air buah, katalah buah tu busuk ke rambutan tu kan, ada air dia, colour tu melekat tau. Dia kata bukan senang nak cuci. So I told my daughter yang nak putih, dia kata White Dot cakap jangan ambil white, dia suruh ambil black. Dia kata sebabnya kalau ada buah yang dah busuk tu kena dekat tu, nanti dia colour tu tak boleh keluar. Sekali my daughter kata, then you don't put the fruits on the tabletop lah. So I macam kesiannya I kan. I macam, and then bila I cakap dengan your team White Dot, saya kata Puan,
macam ni, kebaikan dia macam ni puan. Dia kata nanti puan nampak abuk sikit ke, puan nampak merah sikit ke, kunyit ke apa, nanti puan sakit kepala. Dia kata okay, I go with you, black. Dia kata, lagipun my daughter support me. My daughter is doing architecture. Ada kena-mengena dengan ID. So, I go for black. Dia kata. So, itulah dia. Bergaduh pasal tabletop lah. Tapi within us lah. Bukanlah bergaduh teruk. Tapi ada yang cakap, different opinion you don't lah. listen to white dot lah. Your favourite colour is putih. You go. Don't put the fruits lah. Dia orang cakap, apalah tahu fruits atas tu. You don't do it lah, Umi. Betul juga apa white dot cakap ni kan. Bukannya I all the time nak tenyeh-tenyeh tu kan. So Alhamdulillah lah, okay lah. Semua tempat nak kena tenyeh. Toilet tu kan putih tu, I dah nampak dah tu. I kata yeah, I did not realise that's my house. Lepas tu cantiknya rumah ni, rumah siapa ni? Masa tu your team shoot dapur. Dapur dengan tangga. Tapi dapur tu lah yang impress I kan. Sebab dah ada lampu LED tu kan. I kata, rumah siapa ni? Tapi this house looks familiar. Rumah siapa? Bila I tengok banyak kali, I kata, this is our kitchen. And then our tangga ni cantik ke. So macam so excited sangat. Sebab bila dia dah pasang tu, bila kita datang tu macam kotor-kotor lagi kan. Jadi kita, cantik. Tapi bila dia ambil gambar dari atas ke bawah tu, cantiknya tangga ni. Oh, worth paying for this tangga. Masa tu you rasa puas hati. Tak apa duit bak keluar, tak apa. Jadi tangga cantik. Balik macam jadi kenal lah rumah sendiri. Macam lain lah. Sebab macam dia kata one of her dreams untuk dapur kan. So one of my bukanlah dreams, tapi macam yelah kita mesti kecil-kecil macam nak rumah macam ni, feeling castle ke apa macam tu kan. So bila balik tu macam rasa lain lah. Rasa lah feeling castle tu. Macam duduk dekat Eco Majestic rumahnya. Tapi padahal rumah biasa je. Rumah tanah biasa je. Bila you masuk, you rasa cozy, tapi you rasa selesa and macam you rasa tenang kot. Rasa tenang. Bila you masuk kan, rasa tenang. And then bila you duduk sofa, you read, you memang tenang lah kot. Environment dia bertukar lah. Bertukar. The last time lantai yang macam tiles tu kan, memang banyak difference kot. Dengan lantai banyak. SPC ni kan. Banyak. Kan memang banyak sangat difference. And then wainscoting ni pun macam buat yang so luxury-nya. Macam rumah orang kaya. Padahal kita tak kaya pun kan. Kita orang biasa je. So macam wah, cantik betul lah rumah ni. And macam meja study pun. Meja study kan. Saya rasa selesa lah nak pakai desk tu. Kalau tak dia macam gloomy tau. Tapi sekarang every corner of the house is macam dah ada macam jiwa dia. Jiwa. Gitu. And let me tell you about the curtain. The curtain pun macam kenapa curtain ni lain daripada curtain kita beli kat tempat tu Macam cantiknya dia punya ni kan. And then your team pun cakap jangan buka 2 minggu Kita pun sekali bila anak I balik pada asrama, dia buka. I macam kenapa you buka curtain tu? I kata nanti dia tak flow lagi tau. Abang tak tahulah Mi. Dia kata kan, nasib baik lah your team dah ajak I, nanti ambil daripada bawah, klepek di bawah. So I pun buat. So Alhamdulillah lah, syukurlah. Macam the curtain pun makes a difference. Thanks for your nasihat. So I ingat nak guna curtain lama kat bawah. And then you convince me to change the curtain. And then the colour pun Alhamdulillah lah, memang kena lah dengan konsep tu. Sebab mula hari tu kan I kata I nak use my old curtain. Bila taruh putih tu kan, bila tak naik tu I kata something is wrong lah. Habis tu bila dia kata tukar puan, you will not regret. Saya kata okey lah, tukar lah. Kata kan Mahal tu, you nak tukar ke? Curtain ni kan kita baru beli. Tak apalah, kata nak rumah cantik kan, once and for all je lah. Kata tutup mata je, kata kan. Tapi macam betul lah, bedroom tu pun dah lain lah. Memang dah lain dah rasanya. Memang cantik lah. Dia yang paling excited nak pindahnya. Dia macam, I dah stress lah duduk flat ni, dia kata. I tak sabar nak masuk. Sebab pergi duduk kat flat kan. Macam tu yang dia duduk monitor tu. Tapi bila masuk tu, bedroom dah cantik. Tenangnya, dia kata. Cantik betul kan rumah kita sekarang? Dia kata kan. So macam, yelah. I would, okay. I would say, macam I tak pandai sangat pasal nak renovate rumah ni, ambil lah ID. Even my sister pun, bila dia tengok rumah ni, dia kata, you guna siapa ya? I kata White Dot. If you want to renovate your house, contact White Dot. Because White Dot ni, you boleh discuss. And then what is your budget? Tapi dia tanya how much you spend. Kata banyak ni. Okay, reasonable. So kata kalau you nak renovate, nanti I bagi you number lah. Tapi memang bagi I memang penting kot ID tu. I realise lah memang penting. Penting sangat-sangat. Kenapa penting? Sebab idea you lain kot. Macam I buat retirement house dekat Jelebu kan, buat sendiri kan dengan kontraktor Indonesia kan. Bukannya ID tau. So I ambil gambar daripada kono-kono cottage punya majalah lah apa. Wak, saya nak macam ni. Wak, saya nak macam ni. Tapi dia tak adalah cakap, puan, langsir puan kena macam ni.
ni. Puan kena ada wainscoting baru cantik. Furniture puan kena macam ni. Yang ni kena besar, yang ni kena kecil. Dia tak adalah bagi khidmat nasihat macam tu kan. Dia tak ada cakap. Dia kata, table top saya nak macam ni. Okey, dia ikut je. Tapi kalau ID, saya tak rasa backsplash macam ni sesuai. Kan? Dia cakap macam tu. Saya tak rasa table top kalau putih ni sesuai. Kenapa? You give your reasoning. Kita tak tahu kan? You give your reasoning kenapa. Okey, lantai ni puan gunalah material ni sebab bagus, senang nak maintain. Cat ni gunalah cat ni. Jadi bila cucu puan conteng-conteng, senang nak lap, which is true. Very very true. So khidmat nasihat macam tu kot yang you susah nak dapat, yang kontraktor uak biasa ni takkan bagi kat you. So and then budget pun I would say janganlah takut. Ingat ID ni mahal ni kan, tak berapa ratus ribu dia nak charge kita kan, kita nak macam ni. Tapi bila you berbincang dengan dia orang, and then you kata, first memang dia akan tanya, what is your budget? So kita cakap budget kita macam ni je. Habis tu dia kata, okay, kalau budget macam ni puan nak ni kan, ni. Tapi kalau puan willing tu tambah sikit, puan boleh dapat yang ni. So berbincanglah, negotiate, brainstorming, semua-semua tu dengan ID. Itu penting kot sebelum you start kick your house punya renovation. Berbincang dengan dia orang, then they have the idea, and then macam, tapi kan the outcome is so different from what we expect. Macam cantik sangat, kita expect macam biasa-biasa je kan. Tapi macam ID kot, dia punya idea tu lain kot. Bagi macam kita tak tahu apa-apa ni kan. Betul lah. Kalau memang macam for me important untuk ambil ID sebab especially white dot macam you have knowledge in this kan. And kalau ID dia consider every little aspect of macam langsir, lighting. Sebab macam kalau perasan tambah lighting kat dinding kan. Walaupun maybe bagi certain orang macam benda tu kecil, tapi it makes different tau. The feel of the house sekarang dah lain, which is lain yang bagus lah. And macam every detail yang wainscoting tu, macam sebenarnya kita tak terfikir bukan nak buat wainscoting tu. Sebab macam tahu takut mahal kot. Actually takut mahal. Takut mahal. Tapi bila disuggest and macam kira-kira macam okay dengan budget and hasil dia memang puas hati lah. And the type of wainscoting pun kita consult macam nak macam mana kan. Macam dia tanya juga apa ship lab apa benda tak. Puan nak shiplap, tapi kalau shiplap macam ni puan, saya rasa puan buat macam ni je. Okay. Then we go with your idea lah, buat macam ni je. Macam tu. Macam what I love about white dot ni, dia macam dia bukan customer always right. Faham tak? Macam sebab dia kiranya dia memang bagi input dia lah, bukannya dia ikut je customer. Lepas tu nanti in the end macam kan kita akan puas hati lah sebab dapat apa yang kita nak, tapi sebenarnya kita boleh dapat lebih lagi. And white dot make sure kita dapat the best within our budget. Itulah penting. You nak konsep apa? ID, you nak konsep apa? English classic, you nak modern. So they give you what your ni kan, sebab dia tahu macam English classic macam mana, modern macam mana, sebab dia belajar. So macam tu, kalau wak saya nak English classic. Apa tu puan? Tunjuk gambar. Puan tunjuk gambar kat saya. Macam tu. Committed, responsible, very humble, very friendly, advisor to the client. Iman sambung. Kalau Iman 3, efficient. Yep. Committed of course, and passionate lah. Passionate with what they are doing today. Yeah. Thank you White Dot for making our house a lovely home, a cozy home, and makes us feel. Terima kasih banyak-banyak White Dot. Thank you for making my mother's dream come true.